cita-cita je nak jadi juara dunia, nak itulah inilah. Tetapi training dia tak sampai. Training dia kena betul-betul lah nak jadi juara dunia macam mana. Nak champion macam mana. So training dia setakat ala kadar je. Krem pun tak pernah krem. Semua. Tapi nak jadi champion. Bagaimana perasaan seorang pemain? Harapan ni di bawah batu jembala patik ni. Harapan Malaysia semua nak melihat. Perasaan tu macam mana ketika tu? Rashid di kemuncak, Rashid gemilang. Kan sentuhan Rashid mencemaskan keadaan. Sungguhlah. Hitam putih kehidupan, masih aku masih bernyawa. Hai, Assalamualaikum. Hari Ahad 9 malam. Sudah pastinya korang akan tengok muka aku dengan Era untuk menonton Hitam Putih Kehidupan. Terima kasih. Terima kasih kerana korang support kita orang. Kita orang dah sampai kepada musim yang ke-8. Kita orang dah ada 200 hampir 260 juta total penonton. Thank you very much. Terima kasih. Kita cerita macam-macam, Era. Kita bukan cerita pasal seni, tak ada kita jarang lah, tapi kita cerita pasal masyarakat, tentang bagaimana apa yang putih, apa yang hitam dan apa yang kita tampilkan. Mungkin korang boleh jadikan pedoman apa pun. Terima kasih kepada AC Gas yang membawa kami kemari. Tanpa AC Gas tidak adalah di sini kami. So terima kasih kepada AC Gas yang dibawa oleh Suhan Channel dan AC Gas TV juga. Yang pastinya AC Gas kita ni, ini dia tong yang paling handsome, paling ringan di dunia, menggunakan bahan-bahan premium, iaitu daripada Kevlar, menggunakan Aramide fibers, bahan bulletproof dan heat resistant. Macam mana nak dapatkan? You all download saja aplikasi AC Gas Mobile. Tapi abang macam bila start buat dengan hitam putih ni, abang macam banyaklah orang smash abang kan. Ada yang tak suka abang. Abang memang selalu kena smash. Orang dah smash. Apa sayang kau nak smash aku kan? Aku just bagi information. Macam muka tu memang meminta kena smash bang. Kadang-kadang abang pun meminta je. Jadi maknanya kau ni mengutuk muka aku teruk sangat ke? Ini Allah bagi aku tau. Bukan muka abang. Abang tu kadang-kadang meminta di smash. Kali ni saya bawa smasher terbaik. Kau nak smash sangat kan? Nak smash sangat ni. Smash with Rashid Siddiq. Di studio kita. Selamat datang, Tok. Terima kasih. Masya Allah. Di usia 57 tahun. Masih steady lagi Datuk Rashid kita. Tak ada lah, betul. Dulu aku tengok Datuk Rashid dia main, aku yang sesak nafas kat situ. Jangan buat pasal tu. Zaman tu, zaman kegemilangan badminton lah. Tak, dia hebat ni masa tu. Zaman tu anak-anak Siddiq tu. Siddiq, yes. Mana ada dalam sejarah dunia. Dalam sejarah dunia tak ada tau. Yang mana seorang bapa melatih anak-anak dia menjadi juara dunia. Masya menjadi Allah. orang cakap profesional dalam bilang badminton. Tak ada. Betul. Tak ada. Dia orang cuba tapi tak ada. Kalau satu tu mungkin ada lah. Orang Formula 1 latih anak jadi bawa. Tapi ini anak dia berapa orang? 5 orang. Semua. Perempuan lelaki pun main badminton kan? Ya, itu dia. Tok, Datuk tahu tak? Saya sebenarnya sekampung dengan Datuk. Oh, tak tahu. Tak, betul. Datuk daripada Kelang. Awak Banting daripada lah. Banting Kelang lah. Bapa aku, atuk aku duduk kat dalam tu. Kat mana? Rumah Datuk kat luar kan? Dalam lorong Cempaka apa dalam? Cempaka. Tu rumah saya, rumah atuk saya kat dalam tu. Dulu ada kan ladang kopi, kebun kopi. Betul. Saya asal kat situ. Bapa saya asal situ. Okey. Aku sekampung. Kau mana? Kau tu apa? Apa nama tempat kau tu? Kampung Sungai Choh. Sungai Choh. Tapi aku dengan world champion ni. Kan? Selamat datang Tok. Terima kasih. Masya Allah. Okey Tok, kita nak cerita Tok. Sikit-sikit Tok. Mungkin ada orang dah tahu tapi banyak mungkin budak-budak Gen Z ni dia tak tahu. Okey, macam mana arwah bapak dulu dia nampak yang anak-anak ni boleh jadi ada potensi. atau potensi dalam badminton. Macam mana dia boleh nampak tu? Mula-mula arwah tu memang minat badminton. Bila dia minat badminton, dia yang dulu badminton. Tapi masa dia lepas kahwin lah, bukan time bujang pun. Lepas kahwin baru dia minat badminton? Dia minat badminton. Lepas tu, bila dia badminton, dia seronok dengan badminton tu, dia bercita-cita lah kalau dia ada anak lelaki apa semua, dia nak anak-anak dia berkecimpung dalam sukan badminton ni lah. Tapi waktu tu badminton sukan tak ke mana pun. Tak ke mana. tak ada daripada segi imbuhan pun tak ada apa pun. Tapi dia minat sangat.
bila dia minat sangat, lepas tu dia buat court badminton sebelah rumah. Okey. Dia buat court badminton sebelah rumah tu, open air tu. Dia Pakai gasoline masa tu? bulan malam lah. Kau tak tahu? Bulan malam pakai gasoline. Malam gasoline. Belah siang. Tak jatuh. Kau kenal tak gasoline tu apa? Tahu yang pam tu. Pam. Betul. Pakai Ada. gasoline tu Pakai gasoline. Belah siang tak adalah. Belah malam. Kalau nak main malam, pakai gasoline dulu. Okey. Tapi waktu tu saya kecil lagi lah. Yalah. Tapi kalau saya ni adalah antara pengikut komik Sidik. Keluarga Anak-anak Sidik ni. Sidik. Anak-anak Sidik. Jadi kalau saya tengok tu macam seorang bapa yang sangat tegas. Ya. Dan kadang-kadang anak-anak tu macam tak nak main badminton tapi kena juga. So pengalaman sendiri memang bapa memang sangat tegas orang ni. Orang Jawa Dia- ni. Jawa. Orang Jawa kalau cakap ni No. Dia tegar, disiplin. Lepas tu dia tak suka kalau lambat-lambat, dia tak suka. Kalau macam ada perjanjian ke apa ke, dia tak suka lambat-lambat. Bapa Dia Ami selalu ke datang apa cepat. dulu? Bukan. Habis? Tapi dia memang seorang yang disiplin lah. Kita tak boleh rambut panjang, kena rambut pendek. Uish. So kadang-kadang kalau pakai baju pun kena tak-in. Tak, Baru kat kampung pun. Kalau bapak itu biasa kalau keluar pakai baju tak-in dia. kenapa macam tu? Bapa Tak dulu tahu, kerja apa? style dia macam tu. Dia suka smart. Smart. Macam tu. Tapi dah tu bila arwah ni bila nak latih anak-anak dia, lepas tu mungkin dia ada dah cerita kat kedai kopi, aku nak anak-anak aku main badminton sampai wakil Malaysia ke. Ada tak orang kampung gelak kan? Ada. Macam bapak tak adalah kata expect kita sampai juara nasional ke wakil negara ke apa semua. Yang penting anak-anak ada aktif sukan, tak ada merayau ke mana-mana kan. Pergaulan yang tak sihat. Yang penting belah petang dia tahu anak-anak dia ada badminton, bersukan macam tu. So jadi kadang-kadang kita main sampai petang-petang, sampai lewat maghrib. Kadang-kadang adalah kata-kata macam tu, dah maghrib pun tak tahu sembahyang ke apa ke. Tak sembahyang. Tapi kita betul kan budak-budak kan. Tu adalah cakap-cakap macam tu kan, negatif kan. Tapi bila kita menang wakil negara, bila menang international, tu orang kampung aku. Orang klaim. Datuk macam kata saya. Tak. Kebanyakan klaim macam tu. Tak ada. Datuk kata saya ni. Kita tak ada. sekampung, kita sekampung. Macam tu lah. Sama ni. Aduh. Dekat aku balik ni. Bila dah berjaya je, tu orang kampung aku tu. Satu kampung. Macam tu lah. Tapi aku nak cerita memang orang kampung aku. Banyak orang ingat aku ni lahir kat Switzerland apa semua kan. Jadi memang itu kebiasaan. Sebenarnya benda tu sebenarnya membakar semangat. Betul tak tu? Ya, betul. Itu kadang-kadang kita tak boleh nak dengar cakap-cakap macam tu, negatif-negatif macam tu. Yang penting kita tahu apa yang kita nak buat. Kita nak improvekan diri kita, majukan diri kita. Itu yang paling penting. Target kita nak jadi apa. Okey. Tapi waktu kecil-kecil dululah di saat kecil-kecil sibuk nak bermain dengan kawan-kawan, nak keluar tiba-tiba you ada masa kena disiplin dengan masa. Struggle tak time tu? Waktu kecil-kecil tu. Waktu kecil-kecil tu memanglah kalau pagi pergi sekolah, kalau petang tu pukul 5, 5.30 tu dah wajib lah. Wajib dekat court badminton lah. Ya. Itu. Era zaman Datuk ni, zaman aku ni. Alah aku 59, Datuk 57 kan. Zaman kita orang ni, siapa ada raket ni, kira hebat. Nak main, shuttlecock tu mahal pun tak? Ya, mahal. Ini permainan orang kaya. Jadi maknanya ada pengorbanan daripada Allahyarham ni untuk anak-anak. Jadi dulu raket pakai kayu. Betul. Raket tu pakai kayu, dia masuk kat dalam tu, dia diikat sini. Betul tak tu? Ada frame dia. Ada frame. Ikat supaya kalau kena panah dia tak melengkung. Kau apa tahu? Sebab Nak cerita pasal badminton kau diam je lah. raket tu kalau tertinggal kat luar je, besok paginya bengkok. Bengkok. Masa zaman-zaman Punch Gunalan main, semua pakai raket kayu. Tahun 70-an pakai raket kayu, pakai pun kasut pun paling standard pun badminton master, betul tak tu? Master, betul. Berat lah raket tu. Berat. Abang beria-ia poyo-poyo sangat ni, abang pandai kan main badminton? Aku wakil zon bangsa, okay? Memancang wakil. Saya sebenarnya saya besar kat KL tu. Saya besar kat KL. Lepas tu saya bekerja, umur 13 dah kerja. Jadi badminton ni sebenarnya salah satu tangan saya kira power lah tu. Saya main badminton dengan orang tua-tua tu.
Oh. Saya main dengan Patutlah power. saya dengan orang dewasa, bukan tua. Dengan orang dewasa. Jadi maknanya saya setakat ranking kat sekolah saya yang wakil sekolah saya rembat bawah 5 tu. Oh. Tak bukan bohong tu. Saya main badminton sampai usia saya 30 macam tu saya stop. Datuk pun tak berani. Senang je bawah 5. Tak minta- confident macam tu. Minta Macam maaf mana tu abang boleh Ini confident? rahsia tu Ini rahsia. Tak, budak sekolah aku lah. Ni minta maaf tu Saya pernah masuk tournament dengan Datuk Misbun. Ya. Datuk Misbun terus kan. Saya pernah masuk tapi masa saya tak terkenal. Saya pernah dapat nombor 2 tu. Saya masuk dengan Datuk Misbun. Oh, pernah main dengan dia? Pernah dapat nombor 2 tu. Okey. Kejap. Abang lawan Datuk Misbun? Final. Abang kira Dapat kalah nombor 2. lah. Abang kalah lah tapi dapat nombor 2 dalam tournament tu. Oh, hebat lah. Kira hebat lah. Hebat. Sebab 2 orang je masuk. Abang macam, cium. Ada enggak Kagum. Terkagum kejap. Macam, Dia ada rentetan cerita wakil bangsa. abang, nampak atau biasa. Sorry untuk kita. Datuk pun dah terkagum dah. Oh, hebat. Saya first time tu dapat borak dengan Datuk ni. Saya first time dapat borak Datuk tapi saya dalam hidup saya sebagai karier seorang pelakon saya pernah bawa watak Datuk Misbun dalam filem Lee Chong Wei. Ya. Aku bawa watak. Betul. Jurulatih. Tapi first time Datuk, ialah saya mengidolakan Datuk. Walaupun saya tua dia tapi mengidolakan Datuk seorang pemain yang tak banyak cakap. Senyap, tak tahu soal peribadi ni semua tak Pendiam. Pendiam. Antara ramai adik-beradik yang lain memang Datuk Rashid ni yang seorang pendiam. Yang pendiam lah. Memang pemalu tu. Yang bising ke Razif Jalani tu. Bising lah. Memang Saya- karakternya macam mana? Memang pemalu ke? Saya memang pemalu lah. Tapi sekarang tak ada lah. Sekarang dah berubah banyak lah. Kalau dulu kecil-kecil apa semua memang malu. Dekat sekolah lu memang Kenapa malu? Abang-abang semua hebat. Ya. Patut lebih berani ke depan. Tapi dah memang perwatakan saya. Mungkin saya ikut mak lah. Mak memang kurang bercakap. Yang banyak bercakap bapak. Masa jumpa dengan orang rumah tu siapa tackle siapa? Makna orang rumah tackle Datuk Ya dah. Lebih kurang lah. Nampak? Dia yang tu dululah. Dia yang tu dulu. Dia start dulu. Okey, Datuk bayangkan Datuk Datuk ni bayangkan Malaysia punya champion. Datuk ni buka surat khabar kat sukan muka Datuk popular gila. Siapa yang kat Malaysia? Saya ni pun ada orang Cina, orang India tak kenal saya. Rashid Siddiq ni siapa yang tak kenal? Ya. Daripada budak ni sampai ni mesti awek ramai yang datang pada Datuk. Tak ada lah. Tapi Datuk ini cerita Malu pula. Pemalu pula. tapi Macam mana, kadang-kadang kita training ada yang tunggu. Ada tu. Serius Datuk? Ada yang tunggu. Aku syuting pun tak ada orang tunggu ni. Tunggu. Oh, ada orang tunggu tu Ada. Ada yang tunggu. Ya. Tapi dah lepas tu kita pun tak tahu je lah. Kita hai-hai jalan lah. Sombong Datuk ni. Tak ada kata tu layan sangat. Tak boleh nak melayan sangat. Sebab kalau kita layan nanti akan efek kita punya kerja ni pula. Sebab kadang-kadang kalau kita layan sangat dia hari-hari pula datang. Alamak. Masalah pula. Sorry Tok, saya nak singkat sikit Tok kan. Apa ni tak ramai orang tahu Datuk ni berapa anak. Siapa rumah Datuk. Saya ada 4 orang anak. 3 lelaki, 1 perempuan. Okey. Dan orang rumah saya kahwin dengan anak saudaranya isteri Misbun. Anak secara isteri Miss Bun. Aku isteri Misbun. Itu. I mean, saya bila saya nampak dia memang dia daripada kecil. Daripada dalam diam-diam. Dalam pemalu-pemalu sebab, dia. sebab kan mak saudara dengan anak saudara kan pergi rumah Misbun apa semua kan. Kenal daripada kecil. Tapi Habis kan nak kena panggil Miss Bun pakcik lah. sebab beza saya dengan dia 11 tahun. Oh jauh. Oh, jauh. 11 tahun itu. Apa yang buat Datuk terpikat dengan dia Tok? Itu satu memang arwah mak, arwah bapa memang suka dia lah. Berkenan lah. Berkenan kat dia. Itu semua. Lepas tu dah tahu latar belakang dia macam mana, apa benda semua kan. Itu. So jadi bila mak bapak pun dah berkenan, kita teruskan lah.
Datuk boleh hindarkan yang bayangkan beribu-ribu perempuan yang kat luar gila dengan Rashid Siddiq ni. Lara Datuk pilih dia Itu. Kadang-kadang kita tak tahu jodoh depan mata kita. Kita tak tahu. Betul juga. Itu. Saya pun tak sangka. Ya. Anak ada yang main badminton tu? Anak ada badminton yang nombor 1 dengan nombor 3. Tapi setakat main-main macam tu lah, wakil sekolah apa semua. Tapi kenapa Datuk tak buat macam arwah bapak Datuk? Memang kena train dia orang jadi champion, world champion tak? Kenapa tak buat? Tak boleh sebab satu, kita dah tengok anak kita kan, daripada segi dia punya talent dekat sukan tu kurang. Sebab sukan badminton ni dia punya competition tinggi, dia punya saingan dia tinggi. So jadi kalau daripada kecil tu tak ada train dia dan dia jadi champion, bukan senang nak jadi champion seterusnya. Sebab kita dah alami, kita dah rasa kan, kalau macam kita adik-beradik daripada sekolah-sekolah kita dah champion. Lepas tu umur 12 tahun champion MSSM. Bila MSSM, itu kita teruskan lagi career. Tapi kalau setakat seorang kuku memang kita pun tak Dah nampak lah. Datuk ada experience, Datuk boleh nampak. Yelah. Itu. Dia sebenarnya daripada usia berapa yang kalau kita nak train anak tu yang sebaiknya? Kalau lagi muda lagi bagus. Umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun pun dah boleh start. Tak kira lah badminton ke apa ke, bola ke. Kira dah start daripada situ. So, Yang penting minat, lepas tu bakat. Lepas tu yang penting sekali kita mak bapak push. Lepas tu budak tu nak. Kalau dia tak nak dia paksa juga. Ada ramai aje mak bapak yang lebih-lebih daripada anak dia. ada. Ramai aje. Tapi Datuk Rashid sendiri dan sibling, ada adik-beradik, memang daripada kecil memang nak, walaupun waktu tu arwah bapak push, memang nak ke? Minat semuanya sama? Semua minat. Semua nak. Semua nak. Yang first kali naik Razif. Ya. Bukan Misbun sulung kan. Yang first kali champion Razif. Razif menang MSSM bawah 12. Lepas Razif Jalani MSSM bawah 12. Lepas Jalani Ramal. Lepas Ramal saya. Misbun tu tak menang MSSM bawah 12. Bila Razif dah pergi KL, Jalani pergi KL, baru dia start training. Misbun umur 16 baru dia pergi KL. Umur 15 dia champion Selangor ke apa ke. Lepas tu 16 baru dia pergi KL. Macam mana pula Jalani dengan Razif jadi double, Datuk dengan Rahman dengan ni, saya panggil macam ni jadi single. Itu kadang-kadang kita punya minat lebih kat mana. Kalau macam saya pilih, saya main dua kali single double, tetapi kita kena pilih antara satu kan. Saya pilih single sebab apa? Kalau menang saya sendiri tanggung. Kalau double, kalau kalah, alah partner tak training kuat apa semua kan, nanti salahkan partner apa semua kan. Nanti kadang-kadang ada gaduh-gaduh kat situ kan. Saya memang single player tu. Saya single. Itu. Saya memang suka single. Saya memang tamak sikit nak bola. Itulah. Kalau single senang, kita nak champion, kita sendiri training. Kalau double nanti kalau partner kita training tak kuat apa semua, nanti kita salahkan partner apa semua. Nanti leceh lah kat situ. Okey tu, saya nak tanya Datuk Saya teringat, saya tak ingat tahun berapa tu. Masa tu final Datuk Misbun lawan dengan Lim Swee King. Tahun 1982. Masa tu Datuk Misbun dah leading 10-1. Tiba-tiba ada satu siapa datang daripada penonton tu, dia macam peluk lah. Lepas tu kecoh kat dalam surat khabar kata kena misteri lah apa benda kan, sampai Datuk Misbun kalah. Itu membuatkan satu Malaysia masa tu macam cannot brain. Betul. Tak boleh. Okay. Datuk dalam permainan badminton itu, Datuk pernah kena tak macam tu? Macam orang pada luar tiba-tiba Datuk rasa menggigil, rasa macam lengkuk. Ya pasal aku macam ni, adakah ada gangguan ada tu? Kalau macam itu kadang-kadang ada juga rasa. Tapi sebelum tu lah. Sebelum masuk gelanggang apa semua, kadang-kadang lutut lemah apa semua, macam semangat kurang apa semua, confident level kurang. Itu disebabkan mistik ke ataupun memang sendiri? Itu kadang-kadang kadang-kadang orang cakap, terutama sekali kalau nak main dengan pemain Indon kan, Indonesia kan, jumpa Indonesia selalu suka buat macam ni kan. Kita kadang-kadang terbawa-bawa. Tetapi kita nak bagi buang sikap negatif tu kan. Terus kita kena sentiasa be positif lah.
Jangan fikir benda-benda itu. Kalau fikir benda-benda itu lagi tak boleh main. Ada sedikit sebanyak ada rasa juga. Yelah, Datuk bila main ni Datuk bawa Malaysia. Malaysia ni 30 juta ni tengah mengharapkan menang. Dia tak ada fikir nak kalah ni. Betul. Nak menang tu itu satu beban yang besar tu Betul. Macam lagi 2-3 hari nak final tu, macam mana Datuk rasa macam beban dia tu? Kalau saya fikir pada match je. Match ni nak lawan siapa. Itu je. Saya tak fikir apa yang persekitaran apa semua, penonton ramai ke macam mana. Tak, saya fikir macam mana saya nak lawan dia, macam mana nak kalahkan dia, mana dia punya kelemahan, mana dia punya kekuatan. So attack lebih pada kelemahan dia. Itu lebih pada itu lah. So kita kena kuatkan kita punya game kita. Yang mana satu lemah kita tutup macam itu. So lebih pada taktikal, strategi macam itulah. Macam mana Datuk bila Datuk dulu orang tahulah anak sidik. Tiba-tiba Datuk punya nama dah jadi nombor besar gila. Macam mana Datuk tolak glamour dengan career tu? Saya memang saya jarang mix around lah. Saya training, lepas training, lepas tu malam pukul 10 dah tidur dah, 10 lebih. Lepas tu besok pagi awal bangun kan, apa benda tu semua. Saya jarang lepak-lepak luar apa semua. Memang jarang Datuk sangat. Ni baik sangat tak, memang jarang sangat. Ya? Memang jarang sangat. Lepas tu kan saya tinggal dengan abang apa semua kan. Macam tu kan. Dah sedap lah balik malam apa semua kan. Lebih-lebih pun lepak minum teh tarik apa semua kan. Macam tu 10 lebih dah balik dah. Dia tak ada sampai pukul 12 tak ada. Kau pandai je cakap selalu Datuk keluar malam. Apa benda Mondoi. Tak ada. Oh, tak cakap pun. Tapi bermakna kehidupan Datuk daripada kecil sampai sekarang ni adalah dunia badminton saja. Ya. Dan disiplin Datuk tu telah ditrain daripada zaman kanak-kanak membawa ke sekarang. Adakah Datuk salurkan disiplin tu sebagaimana okeylah anak tak minat badminton tapi disiplin tu kepada anak-anak sekarang ni? Tak ada, tak sampai. Tak sampai. Tak sampai. Betul, tak sampai. Sebab saya disiplin, sebab satu lagi bila umur 12 tahun saya dah pergi KL. Tinggal hostel apa semua kan. Tinggal hostel. So bangun sendiri apa semua sendiri, cuci pakai semua sendiri kan. Itu. So daripada situ pun kita dapat dia punya input lah kat situ. Jadi Datuk ni sebagai seorang bapa, kita tahu Rashid Siddiq, Sukan, Ali Sukan semua sebagai seorang bapa, adakah seorang bapa yang gentle? Sebab memandangkan tengok bercakap pun lembut. Jadi nak disiplinkan anak pun mesti serahkan kat bini ni. Ya, betul. Ya, betul. Karakter seorang bapa bagaimana? Apa-apa kan pas dekat mak. Bagi mak handle. You the good cop lah. Okey tu, saya nak tanya sikit tu Saya nak cerita lagi sikit tu kan. Lee Chong Wei. Ya. Satu produk kebanggaan kita yang lahir daripada tangan Siddiq. Ya. Dia cakap ambil keseluruhannya. Ya. Dia bergoma aku bercakap macam ni. Kan? Tak ada Miss Bone, tak ada Lee Chong Wei. Ya. Jadi dia ditrain ni. Tapi tu, ini Datuk punya komen peribadi. Ya. Lee Chong Wei ni hebat tu. Dia punya skill memang kita tengok dahsyat. Tapi kenapa dengan Lindan dia boleh cair tu? Kenapa? Saya persoalan ni peribadi tu. Peribadi. Kenapa? Saya mengharapkan kalau dia masuk World Champion tu saya nak dia menang. Betul. Tapi bila masuk World Champion Lindan sapu. Betul. Lindan ni pula pandai pula. Dia tak masuk banyak tournament. Jadi orang tak boleh baca dia punya pergerakan. Mungkin macam tu. Ya. Padahal Chong Wei tu saya rasa permainan dia lagi hebat daripada Lindan. Kenapa dia boleh kalah? Betul. Kalau nak ikutkan dia punya standard lebih kurang sama je. Lebih kurang je kat situ. Tetapi Lindan dia lebih fokus pada tournament-tournament yang besar. World Championship, Olympic apa semua kan. Tapi lepas tu satu lagi mungkin kadang-kadang daripada luck Chong Wei lah. Luck Chong Wei, rezeki Chong Wei tu. Kadang kalau nak ikutkan dia memang menang title tu. World Champion ke, Olympic ke. Tetapi tersekat kan. Tersekat. Lepas tu dia dah leading dah 19-16, dah leading macam 21-20 ke. Pun masih kalah lagi. Itu satu lagi luck lah. Kadang-kadang kita pun tak boleh buat apa. Sebab dia dah cuba yang terbaik. Yalah. Tapi peribadi saya lah tu kan. Saya tengok kan. Saya rasa saya tengok Lindan punya game apa semua saya tengok. Saya rasa skill kuat lagi Lee Chong Wei. Tapi Lindan ni dia pandai main psikologi. Dia punya karakter dia dekat dalam court tu membuatkan ada
Betul. Ada Lee Chong Wei ada goyang ataupun siapa-siapa yang lawan dengan dia ada goyang sebab dia punya muka tu tak ada, kau tak boleh baca muka dia. Betul. Muka dia tengah sengsara ke, tengah penat ke, tengah mengelabak, tak ada. Betul. Dia muka sombong, tegak macam Terminator kan. Itu dia ada kelebihan sikit kat situ lah. Sebab bila Poker kadang-kadang face. bila kadang-kadang dah nak habis finishing tu kan, bila dia ketinggalan pun dia masih steady lagi. Macam confident level dia Macam tinggi. walaupun lagi dua mata macam tinggi. tak ada benda. Ya. Saya rasa kelebihan dia kat tu betul tak? Tengok kat situ dia lebih tenang kat situ, lebih fokus kat situ. Macam Chong Wei kadang-kadang ada kelam-kabut sikit. Okey, kalau Chong Wei tu musuh tradisi dia, kita boleh cakap Lindan lah. Macam Datuk Rashid sendiri. Siapakah musuh tradisi di zaman Datuk Rashid? Kita ada siapa? Indonesia tak silap saya. Indonesia Haryanto. ada banyaklah siapa? Ardi Wiranata. Ah. Haryanto Arbi. Oh. Itu kebanyakan Indonesia. Kebanyakan zaman tu Indonesia. Jadi macam mana Datuk persiapkan mental Datuk bila nak berhadapan dengan musuh tradisi ni? Kalau macam tournament-tournament besar tu, memang kalau bila saya training tu, saya kena fokus main dengan dia. Macam mana nak main dengan dia, macam mana nak kalahkan dia. Kena fokus time training tu. Sebab saya nak apply nanti bila time tournament, lawan dengan dia dah boleh handle. Macam mana nak kalahkan dia. Datuk study ke pada permainan dia? Ya, study. Zaman tu tengok melalui apa? Dulu ada video-video lah kan, apa semua kan. Kalau macam sekarang YouTube je senang. Yelah. Kalau dulu kita study video. Okey. Rekod video dia apa benda semua kan. So dekat training tu kita cuba macam main macam mana cara nak kalahkan dia. Main lebih pada attacking ke, main lebih pada rally ke. Kat situ Tengok kelemahan dia lah. Tengok kelemahan dia situ. So, sebab bila time yang waktu Olimpik 1996 tu kan, saya dapat kalahkan Joko Supriyanto masa tu world number 1, top seed. Saya jumpa dia quarter final, saya kalahkan dia straight game. Sebab sebelum tu memang saya study game dia. Study game dia, lepas tu training pun fokus tak kalahkan dia. Bila Datuk cakap macam ni tu, dalam apa bidang sekalipun, kita cakap pasal badminton, pasal sukan. Adakah imagination and psychology memainkan peranan penting untuk kita berjaya? Ya, betul sangat. Memang penting sangat. Sebab kadang-kadang atlet-atlet ni cakap cita-cita je nak jadi juara dunia, nak itulah inilah, tetapi training dia tak sampai. Tak sampai, setakat cakap je kan. Itu. So training dia kena betul-betul lah nak jadi juara dunia macam mana. Nak champion macam mana. So training dia setakat ala kadar je. Krem pun tak pernah krem. Semua, tapi nak jadi champion. So, usaha tak ada. Usaha tak cukup. Usaha ada tapi tak cukup. Tak cukup. Macam tu. Angan-angan je lebih. Usaha kurang. Cakap je besar. Tapi bila masuk je main tournament, main game, dah takut. Tapi sebenarnya tu, dia sebenarnya kena ada pembakar semangat tu. Ya. Pembakar semangat ni memang penting. Kalau macam sekarang tu dah senang tu. Kalau zaman Datuk ada benda ni tu, tak ada orang boleh kalahkan Datuk. Tong Esigas ni tu. dia pembakar semangat tu. Saya setiap 20 minit saya kena sebut ni tu. Tong ni tak boleh ada dekat dengan Datuk ketika dia smash. Berapi. Betul. Ini dibuat daripada aramid fiber, bahan bulletproof, heat resistant, dan inilah tong gas yang paling ringan di dunia dan paling yang penting keselamatan anda di rumah. Sebenarnya kerjaya apa pun, macam saya berlakon pun, kita orang selalu berimajinasi. Berimajinasi untuk buat apa watak yang kita nak. Begitu juga dengan sukan saya rasa. Sama. Kalau nak menang, kita kena dah bayangkan. Pernah tak Datuk bayangkan yang Datuk Datuk belum ada nama. Tapi Datuk mesti ada bayangkan you nak jadi champion, nak naik atas tu pegang apa. Datuk pernah bayangkan? Betul, memang kena macam tu. Ya tu memang kena macam tu. Sebab sebelum tu waktu junior-junior pun kita ada masuk kelas motivasi apa benda semua. Kita ada belajar kat situ. Lepas tu contoh kalau tournament-tournament besar macam contoh Thomas Cup kan, final apa semua. So malamnya sebelum tidur tu kita pejam mata, kita dah imagine dah. Kita dah imagine besok nak main dengan siapa, lepas tu cara main kita macam mana, pergerakan kita macam mana, pukulan kita, semua. Sebab banyak orang tak sedar kita ni ada roh kita yang akan buat kerja untuk kita. Imagination tu yang sebenarnya
sebenarnya bila berimajinasi ni sebenarnya kita dah bentuk game besok tu. Ya, betul. Kita yang bentuk baik dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala Ya. kita bentuk game tu dan dia orang kena ikut cara kita. Itu yang buat kita jadi champion. Sebab nak cakap kuat, dia pun kuat. Dia pun power. Yalah. Dia tak ada training. Dia tak ada training. Yang ini yang bawah nak kalahkan nombor 1. Macam mana nak kalahkan semua? Dia pun nak mempertahankan nombor 1. Ya, betul. So psikologi, dreaming apa semua, dream ni semua kena main peranan tu. Kalau bercakap tentang psikologi, apa yang Datuk lakukan untuk nak stand out tu? Datuk ambil kemian ke? Tak ada lah kemenyan-kemenyan, tak ada. Tak ada tu kan? Tak ada. Yang paling penting, psikologi yang paling penting, kita kena training cukup. Cukup training, kena tough training. Tak boleh training ala kadar, tak boleh. Itu kita nak psycho diri kita. Ya. Tapi kalau nak psycho lawan tu, Sebab mula-mula kalau kita nak pergi perang, apa bekalan yang kita ada? Kan ada training. Mesti training, senjata mesti cukup apa semua kan. Stamina apa semua kena cukup. Okey. Lepas tu kalau tak cukup, kita pergi, alamak nanti stamina aku tak cukup, nanti strength aku tak cukup. Boleh tahan ke nanti kalau rubber game nanti boleh tahan ke? Dah tertanya-tanya tapi tak cukup lah. Dia macam ni lah Era. Macam okey, contohnya orang tu nak kahwin. Dia suka pada perempuan tu. Dia punya usaha macam mana nak dapat tackle perempuan tu. Dia malam-malam dia dream, kalau girlfriend aku. Sebenarnya benda tu memainkan benda besar dalam kehidupan naluri manusia. Akhirnya dia dapat tak? Sebab dia dapat, sebab masa tu dia fokus. Kalau begitu juga dengan sukan. Kalau dia fokus train kena. Fokus je, tak ada train tak boleh. Tak boleh. Sebab ini fizikal, training ni fizikal. Daripada training kau dapat macam dia lenggok dia, nak pusing mana nak ni kan. Tapi okey Datuk dekat dalam court ni tu. Ini dengan kamera ada 8 10 kamera. Mata manusia ni jangan ceritalah. Dan satu dunia di tengah tengok Datuk ni kan. Macam mana Datuk nak hilangkan bising orang tu? Wow, Rashid. Macam mana ni Tok? Ni kacau ni nak. Macam mana tu Tok? Tak, kadang-kadang kita dah biasa dah. Benda tu kira macam dah biasa bagi kita dah. So yang paling penting yang depan kita ni, kita fokus depan kita je, yang luar niut tu dah hilang dah semua yang luar tu nak ejek kita, nak kutuk kita, nak kata apa ke tak tahu je, nak buat pekak je. Yang penting kita nak dapat satu mata macam mana ni. Next one kena dapatkan servis balik macam mana. Itu je. Kita fikir itu je. Bila bercakap macam ni, saya terfikir bila rubber set, kita sendiri pun panik. Saya kalau rubber set, saya dah tak boleh duduk dah. Saya dah buat sibuk. Saya takut, saya panik. Bagaimana perasaan seorang pemain? Harapan ni di bawah batu jembala patik ni. Harapan Malaysia semua nak melihat. Perasaan tu macam mana ketika tu? Itu kita cakap kita kena fikir satu persatu situ. Kita tak boleh fikir semua nanti perasaan orang macam mana apa semua kan. Main tetap kena main ni. Yang paling penting apa dulu? Yang paling penting kita nak dapatkan poin daripada lawan kan. Macam mana kita nak dapat poin? Itu yang paling penting sekali. Kita tak boleh nanti orang cakap itu ni lah apa, nanti kalau menang ada permainan kan. Tapi Datuk, masalah Datuk ialah masa first set Datuk menang. Lepas tu second set Datuk main-main. Bukan main-main, dah lembik dah. Lembik. Dah lembik dah. Saya selalu cakap, alah Rashid ni kan, bila second set dia main-main, kau tengok dah kena rubber set dah. Bukan sengaja bagi dia menang untuk Datuk ambil nafas balik ke bukan? Tak ada. Tak ada tu Kita kalau boleh nak menang straight game je. Tapi kadang-kadang game tak menjadi apa semua kan. Lawannya game menjadi. So dekat situ kita bila rubber game kita start balik lah. Macam tu bukan kata kita nak lepaskan second game, lepas tu third game kita masuk balik. Tak ada. Ingat nak panjangkan game Tak ada. Penat. Penat betul lah. Tapi sebenarnya kalau kau tengok penonton kat Malaysia, termasuk akulah. Patutnya kau drop lah. Kenapa kau pergi lock? Kan? Macam Itu biasa lah. Sampailah ketika tu bila Datuk menang tu semua orang memuji tu. Bila Datuk kalah game tu, orang kata, itulah, inilah, itulah. Macam mana perasaan Datuk? Bila aku menang, semua orang puji aku. Bila aku kalah, kontak aku. Kalau macam dulu, kalau saya menang apa semua, saya baca paper. Kalau saya kalah, saya tak baca paper. Betul tu. Betul. Macam saya sekarang tu kalau orang kutuk saya, viral saya kat dalam ni, saya tak baca tu. Betul. Tak baca. Sama lah dulu. Dulu menang je.
Tengok apa belakang punya dulu kan. Belakang tengok. Kalau kalah tak ada, memang tak tengok punya. Rashid di kemuncak, Rashid gemilang. Kan sentuhan Rashid mencemaskan keadaan. Sungguhlah. Okay. Sama je. Sama je lah. Sekarang ni saya nak tanya benda ni mungkin agak, I don't know, sensitive or not. Tetapi saya perhatikan China, bangsa China, diorang lebih, tak tahulah, daripada kecil lagi lebih terror main. Diorang memang macam, memang gifted ke apa? Berbanding dengan Melayu kita. Kenapa jadi macam tu? Sebelum Datuk jawab, aku jawab dulu. Apa? Mungkin betul lah. Okey. Macam saya kata abang cakap tadi, badminton ni salah satunya ialah belanja banyak. Okey. Orang Melayu ni tak ada duit. Nak beli raket satu hal. Abang, itu zaman abang. Zaman sekarang pun kau ingat apa, nak sewa court tu, orang yang sewa kau banyaklah duit. Nak sewa court tu, raket kau ingat nak pakai apa? Raket RM50. Betul. Raket mahal. Dah bulu tangkis tu kau ingat murah. Nak tangkap burung banyak-banyak nak buat bulu tangkis. So, ini permainan yang mahal. Jadi bagi keluarga Cina yang mungkin berduit, dia nampak benda ni, bagi dia tak ada benda. Jadi mungkin itu pandangan saya tu. Tak tahu Itu memang Datuknya. betul. Kalau kita tengok ramai Cina main badminton daripada Melayu, salah satu sebab adalah faktor kewangan lah. Kalau macam Cina, dia galakkan anak dia tu semua main badminton sebab satu indoor, satu lagi memang dia orang berduit. Lepas tu dia orang boleh bayar coach one to one. One to one boleh. Kalau group murah sikit lah. Kalau one to one 1 jam dah 150, 200. 1 jam tu? Kaya Datuk kalau macam Datuk yang satu hari ada 8 jam Datuk. saya tak ada. Tak ada macam tu. Macam tu. So jadi kalau Melayu, kalau betul-betul yang berduit tu boleh lah. Tapi kebanyakan yang kalau dekat sekitar Lembah Kelang ni yang aktif badminton, kebanyakan anak-anak Cina lah. Ya. Gitu. Saya fikirkan mungkin mereka melihat dunia sukan ni tak ada masa depan. Kalau ada pun masanya ada agak pendek. Adakah itu antara salah satu faktor ke? Macam mana? Bukan, kalau nak ikutkan badminton yang famous selain pada bola, badminton. Lepas tu daripada segi sumber pendapatan, kalau international, badminton sekarang dah lebih bagus. Daripada prize money pun dapat $50, $100,000 apa semua kan. So jadi sekarang ni ramai yang nak anak-anak dia main badminton. Tapi sebenarnya sebenarnya ramai budak-budak Melayu main badminton, yang anak-anak orang ada duit main badminton, tapi kenapa dia orang tak boleh menjadi national player tu? Saya rasa tengok ada juga saya tengok yang budak-budak Melayu, tapi kenapa dia orang tak ke depan? Ada game kat dalam persatuan ke apa ke? Selama ni kalau macam time zaman saya kan, tak ada kata timbul cakap kenapa pemain Cina lebih daripada pemain Melayu. Kalau zaman saya, kita kenapa 5 beradik boleh berjaya, kan? 5 berjaya sebab satu, kita daripada kecil dah champion, lepas tu kita kekalkan champion nombor 1, nombor 2 contoh kan. So tak ada sebab dia orang nak drop kita, nak pinggirkan kita, sisihkan kita. Tak ada, sebab kita bila kita champion, kita bagi dia orang nama, bagi BM nama juga, mengharumkan nama negara lagi. So tak ada sebab dia orang nak singkirkan kita. Adakah sebab budak-budak Melayu ni tu kadang-kadang bila dia orang dah naik sikit poyo sikit, disiplin tak betul buat dia orang, maksudnya latihan, contoh latihan. Budak-budak Cina ni dia orang memang concentrate betul, memang disiplin. Yang budak Melayu ni mula betul. Ada tak berlaku benda macam tu? Ada, memang selalu berlaku macam tu lah. Selalu berlaku macam tu. Kadang-kadang bila dah masuk BM tu, kadang-kadang dia orang punya fokus dah kurang sikit, setakat ikut training, ikut program je, tak nak buat extra training kan. Itu kat situ memang dia orang punya perkembangan, kemajuan ni memang agak kurang lah. Macam kita ada beradik dulu, kita buat extra training. Sendiri. Memang sendiri. Lepas ikut program. Lepas tu tambahan kita buat sendiri. Kita jogging sendirilah, gym sendirilah, apa semua. Yelah, saya berlakon cerita yang Lee Chong Wei tu, aku tengok Lee Chong Wei tu kena teruk. Ada satu kes tu, Lee Chong Wei ni nak pergi All England. Dia dah buat bag ni. Dia naik bas, Miss Bond kata kau tak payah pergi. Kerana? Dia claim Tom Miss Bond. Dia kata dia demam apa benda kan. Dia tak nak pergi training. Waktu tu saya ada. Ada tu kan? Ada. Macam mana cerita dia sebenarnya tu? Sebenarnya waktu tu
ni petang malamnya nak pergi All England ni. So paginya kita warm up lah, kita jogging dekat camp tu kan, apa semua. Lepas tu Chong Wei pergi jumpa Miss Boon. Coach, saya ada lutut ada sakit sikit lah. Saya jogging dekat luar sini sikit, dekat rumput boleh tak? Apa semua cerita kan. Okay. Lepas tu Miss Boon nangis lah. Nangis, you tak payah pergi. Betul tak pergi. Begitu je. Lepas tu petangnya dia nangis-nangis call ada assistant coach tu, Datuk Teh Subok kan. Itu coach itu. Coach, macam mana coach? Miss Boon tak jawab, dia call tak jawab, tak balas apa semua kan. Lepas tu bila dah call tak jawab, tak balas, memang saya rasa tak pergi lah. Itu lepas tu tak pergi lah. Oh ya. Terus malam tu patut Kerana pergi. satu insiden tu Ya. begitulah. Yalah kalau maknanya salah Datuk Lee Chong Wei jugalah sebab dia kata lutut dia sakit. Ada sakit sikit-sikit. Sakit sikit maknanya kau tak boleh pergi bertanding lah kau sakit. Macam itulah. Dia dah angin, lepas tu okey. Tapi memang Datuk Miss Boon kepala angin tu. Dia Dia abang sulung. tegas. Dia tegas. Dia dengan adik-beradik macam mana tu? Kalau Datuk masa kecil dia sound tepat ke apa? Tak ada. Kita dengan adik-beradik tak ada je tu. Dia bila mengajar aje. Saya pernah tengok satu video Datuk Miss Boon dia cakap apa dekat student dia. Saya tak perlukan awak. Awak kalau tak suka awak boleh keluar. Saya tak perlukan awak. Awak yang perlukan saya. Saya tengok tu macam wow. Tegas sebab saya adalah dulu feeling nak ambil coach. Sekali tengok tu macam tak berani. Tak payah nak gelap lah. Saya pun main badminton tau. Abang, kejam main gelap macam tu. Okey. Raket badminton tu. Kan tali tu kan, tali bersilang-silang kotak-kotak. Ada berapa kotak dalam tu? Tak pernah lah saya kira bang. Itu tak ada kerja kalau orang ngira. Kalau kau tak kira kotak dalam tu, jangan main badminton. Itu orang yang feeling menatap. Tak, aku tanya kau. Itu mesti abang. Kecil-kecil lu Aku mesti tanya tu. kau berapa kotak dalam tu ada? Tak ada. Tak ada orang kira. Aku pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Itulah dia. Apa ni? Patut tadi aku tanya dengan Datuk dia. Okey, Datuk champion bla bla bla. Okey, dalam tu ada berapa kotak tu? Berapa lubang pun saya nak tahu. Okey tu Okey, Datuk punya smash tu Datuk punya smash tu Smash King tu. Datuk punya smash paling laju tu berapa kilometer per hour? Kalau dulu mana ada? You tu kan. Datuk rasa 300 lebih. Serius Datuk? 300 lebih, 400 ada. Wow. Sekarang 400 lebih, dekat 500. Sebab material. Sebab dia punya Raket. teknologi. Wow. Kalau kena kat hidung kau Ira, patah. Tak selalu kalau kena libat kadang orang salah smash kan, terkena badan kita aduh. Tapi kalau kena Datuk dia punya Sekarang sebenarnya lagi kuat-kuat. Aduh. Tok, macam mana kita... Saya tengok smash tu datang tu, ini bukan kecil, dia punya meletup, pap, nak angkat, nak angkat satu, nak placing satu tu tu. Oh, itu kena experience lah tu Itu hari-hari training lah tu. Kadang hari-hari training pun tak boleh ambil. Itu nampak je senang tapi bukan senang nak return. Bukan. Kalau macam single dia punya cara lain, double lain. Kalau double lagi dia punya tindak balas lagi cepat lah. Tapi sekarang kenapa tak ada single tu? Dia saja. Adakah sebab Tak faktor dia tak bersama BAM maka dia tak menyerlah tu? Kadang-kadang tak boleh nak bagi alasan macam itu sebab yang penting diri sendiri. Saya dulu pun luar BM saya pun buat sendiri dengan Kelab Nusa Masuri kan. Tapi bila saya kat luar saya boleh jadi world number 1. Sebab apa? Sebab pasal training lah, kehendak sendiri. Kena paksa. Kalau macam dia mungkin dia tak cukup paksa diri dia lah. Itu. Sebab kadang-kadang bila kita tak ada improve ke tak naik apa semua, kita tak boleh salahkan orang itulah inilah apalah. Itu bukan satu alasan yang profesional lah. Patut kena tapi tengok dulu diri tu sendiri. Daripada Datuk Miss Boon, lepas tu turun ada tu. Lepas tu Lee Chong Wei last tu. Ya. Depan ni siapa tu? Ya. Betul. Saya boleh tapi saya dah boomer tu. Kau gelak sah? Betul. Saya boleh. Tak boleh bang. Tak boleh. Okey, Datuk mesti ada radar kan. Datuk tengok budak-budak madu semua Datuk kenal. Ada tak nama-nama yang Datuk rasa akan naik sebagai single? At least 2-3 orang lah tu. Seorang je nak buat apa tu? Sebab bila seorang tak ada orang saingan, sekarang besar kepala pula. Bukan kata tak ada, tetapi tengok pemain-pemain sekarang tak cukup lasak.
Tak cukup lasak. Bila tak cukup lasak, dia nak main dengan world top 10 apa semua kan. Tetapi cara dia orang training tak ada sampai krem, tak ada sampai apa nak pengsan apa benda-benda semua. Tengok lepas habis training boleh senyum-senyum, boleh balik bilik steady lagi macam tu. Kan dulu kita nak balik bilik semua, Dah memang lembik lah. lembik apa benda Selagi semua. tak sakit badan tak push lagi. Lepas tu kadang-kadang kita kena training 3 kali satu hari. Pagi, petang, malam. Kadang-kadang extra training tu. Pagi, petang. Lepas tu malam extra training lagi. Adakah kerana Tak, ahli abang sukan rasa sekarang begini. dimanjakan, Bukan. dimuakan? Bukan. Budaya hidup anak-anak sekarang. Macam dulu, ini orang kampung. Ya. Ini orang kampung, tahu tak? Masa jalan tak pakai slipper, selamba je. Selamba pergi kebun. Pergi kebun kelapa sawit apa semua selamba je ni. Ya, betul. Budak-budak sekarang lahir-lahir je dah. Apa yang tak ada? Susu, buah, makan semua cukup. Lepas tu kau tengok badan player-player sekarang ada yang perut boncit, ada yang badan ada flabby kat sini. Zaman ni kau tengok dia orang ni kering. Betul. Macam tak makan tau. Macam orang tak makan. Sekeping. Dah lah tinggi. Dah lah tinggi adik-beradik tinggi. Sekeping kan. Budak-budak dulu lain. Anak orang kampung, anak orang bandar beza lah. Ya. Tapi kita di bawah training, okay? Sekarang ni pula disiapkan pakar diet lah, fisioterapi lah, semua disediakan. Tapi Senang kenapa? jawab macam ni lah. Kau nak bezakan ayam kampung ayam daging? Ayam daging macam mana? Ayam daging duduk makan, badan dia macam mana? Ayam kampung kau tengok macam mana? Yang makan kat longkang tahi pun dia makan apa semua kan. Power. Tu ayam kampung. Abang ayam apa? Aku ayam kampung. Aku budak kampung tau. Elah, kalau setakat duduk dekat Bangsa tu, kampung mana? Kau agak-agak lah Kerinci dulu tu dia macam kampung, memang makan tak cukup apa semua, memang kita orang memang kental lah. Kita orang bakar apa semua pakai mancis. Sekarang dah senang pakai AC gas. Kau cerita sikit pasal AC gas ni. AC gas tu gas yang paling ringan di dunia, okey? Dan menggunakan bahan yang sangat berkualiti daripada Kevlar, iaitu aramid fiber, bahan bulletproof dan heat resistant. Dan macam mana nak dapatkan tong gas ni? You all download saja aplikasi AC Gas Mobile. Di situ anda boleh request nak hantar ke mana, nanti pihak ejen akan hubungi anda. Okey Tok, kita kembali pada apa yang Era cakap tadi Tok. Adakah sebabkan budaya apa tu, cara kehidupan anak sekarang dia tak sekental dulu, maka susah nak melahirkan wira-wira dalam badminton? Ya, itu satu daripadanya lah. Kalau macam sekarang pemain-pemain semua, kalau contoh dekat BM tu, pagi-pagi dah main dekat aircon. Dulu kita mana ada aircon. Semua panas, pagi petang panas kan kat dalam dewan tu semua. Sekarang dia orang pagi petang aircon semua. Sebab lepas tu dia orang tak ada kata lari tengah panas kat luar apa benda tu semua, tak ada. Macam kita, kalau macam saya dulu hari Ahad pukul lepas Zuhur, lepas 2 ke 3 petang saya lari sejam. Tengah panas tu? Tengah panas. Tak orang kata gila ke tu? Sebab dulu saya ingat lagi Datuk Misbon dia lari tengah-tengah panas. Betul. Orang sampai masuk Sokabah. Ya, betul. Tengah-tengah panas. Itu sebab dulu kalau main dekat dewan kat mana ke, tak ada aircon. Bila tak ada aircon, kita nak tahan panas tu. Oh ya. Itu. So kita nak biasakan lah. Panas, aku panas kat luar pun boleh tahan. Kalau setakat kat dewan tak ada hal lah. Contohlah macam tu. So psikologi lah. Okey, bila Datuk cakap macam ni tu okey, saya nak tanya satu soalan. Okey, Datuk pergi main kat Copenhagen apa benda? Ya, Copenhagen All ni, England lah. All England ni apa semua. Ya. Sana Datuk main waktu malam. Kita tidur punya time. Ya. Macam mana adjust? Macam mana Datuk adjust? Tak ada jet lag ke apa benda ke lah? Macam mana? Jet lag tetap ada, tapi no choice lah. Kita pergi 2-3 hari awal. Lepas tu 2-3 hari tu lah kita adjust. Okay. No choice. Sama pemain-pemain sekarang pun sama macam tu. Sebab kalau dah biasa tu pandai-pandai lah adjust. Macam tu. Lepas tu cuaca pula lagi tu. Ya, cuaca. Sampai sana pula cuaca sejuk. Daripada sebab panas. Sebab tu dia orang train dekat aircon tu. Daripada panas pergi kat sejuk main okey. Tapi kalau dulu kalau macam Mak Saleh datang sini kan, daripada sejuk ke panas habis cair tu. Senang makan dia. Tahan. Dia orang first game je, second game habis dah. Tak tahan. Dia orang tak tahan panas. Ya, betul. Lain kali kalau kita nak buat,
kita nak buat tournament dekat Malaysia, cakap dengan BM tu, kita buat dalam bulan-bulan macam ni tu. Kan tengah panas ni kan. Panggil dia datang. Tapi tak boleh. Sekarang dah diwajibkan kena ada aircon. Ada certain temperature. Macam 26 25-26 degree macam tu. Makna stadium tu kena ada stadium tu. Ya. Baru adil lah semua orang baru train adil dalam tempat yang sama. Ya. Okey. Siapakah Rashid Siddiq jikalau beliau bukan seorang pemain badminton negara? Saya pun tak tahu. Kau ni tak mana tahu dia sebenarnya ada impian lain. Saya kalau saya tak ada, saya jadi businessman. Tak ada dia. Saya memang dari kecil dah dedahkan dengan badminton, sukan tu semua. Saya sukan apa lain apa semua kan. Jadi lepas tu saya bila dekat kampung tu target saya nak ikut abang-abang. Nak ikut abang-abang tu masa tu dah dekat KL dah kan. Dah dekat KL, dah pergi luar negara apa semua. Alamak, abang-abang ni tu tak sabar nak pergi KL. Masa tu budak kampung kau dapat pergi KL, dapat duduk asrama hebat tu. Hebat. Lepas tu dah duduk asrama. Tak sabar nak lepas form 5 ni. Betul. Tak nak full time training kan. Kalau tak ada pagi sekolah petang training. Lama nak kena pergi sekolah lagi apa semua. Tak sabar lepas form 5. Dia lepas form 5 terus full time. Tak pernah terfikir lah kalau tak ada dia. Tak ada impian lain ke, tak ada. Tak ada. Dia kalau belajar pun hanya setakat nak pass je. Nak pass je, dah fokus badminton dah. Dulu era macam siapa-siapa yang terus main sukan ni VI ambil. Sekolah VI, Datuk semua masuk VI kan? Semua masuk VI kan? Sebab VI ni dia jahat sikit sekolah dia ni. Saya sekolah Lasal. Lasal. So ada budak-budak player bola yang bagus-bagus. Walaupun kau belajar memang ke lautnya, betul. Memang masuk VI. Betul. Dia jadi kuda dia orang. Dia jadi kuda dia orang untuk menang sukan. Memang belajar memang out, tapi untuk sukan. Dia VI dah buat ni. Mak Saleh daripada dulu dah dia buat kita macam tu. Sekolah VI kan sekolah orang putih. Daripada dulu dia dah buat kita macam tu dah. Kau ajar tu dia. Betul. Okey, Tok. Datuk berdepan dengan pemain Mak Saleh kan? Mak Saleh ni bagi orang Melayu satu ketika kan kita pernah dijajah kan? Jadi bila tengok Mak Saleh, Mak Saleh kita goyang tu kan? Goyang. Molten Frost zaman Miss Bond. Masa Datuk siapa Mak Saleh ada? Polarik Hoya Larsen. Hoya Larsen tu kan. Macam mana Datuk berdepan dengan dia orang tu? Dia orang tu pernah kan belakang sikit. Ya, betul. Mak tengok kita macam betul. Kan? Betul tak? Dia ada tak sifat betul, tu? Betul. Saya kalau jumpa Mak Saleh, kalau yang biasa-biasa, kalau saya boleh bagi kosong, saya bagi kosong. Bagi saya boleh bagi teruk, bagi 3 biji, 4 biji, 5 biji macam tu. Biar dia tahu kan. Sebab bila kita beat dia, skor teruk, dia memang lepas tu dia jumpa kita dia ngangguk. Dia hormat kita. Kalau tak ada, dia buat hal dia je. Dia buat dia macam rasa dia bagus je. Macam tu. Itu memang sifat dia orang tu kan. Memang kena rembat dia orang macam tu. Cuma memang dia orang punya, kadang-kadang dia orang punya tahap keyakinan diri memang tinggi. Walaupun bagus tak bagus, tapi dia tunjuk. Itu satu kelebihan juga tu. Psycho dia macam tu. Ya, dia orang punya attitude memang macam tu. Itu. Dia tak tunjuk yang dia tu lemah apa semua. Okey, Datuk pernah di-train bawah berapa jurulatih? Ramai. Jurulatih tempatan ada. Kalau jurulatih luar, jurulatih Cina lah. Jurulatih Cina macam yang mula-mula datang tu Fang Keqiang, lepas tu Hanjian. Lepas Hanjian tu Yang. Itu lagi lepas Yang tu Miss Bun lah. Okay, who's the best coach? Kalau jangan cerita adik-beradik semua tak. The best coach. Kalau untuk memang improvekan saya dulu mula-mula tu memang yang Fang Keqiang tu lah. Fang Keqiang. Kalau dah latih bawah dia, kalau setakat coach-coach lain biasa je, selamba je. Asal tu? Paling teruk lah. Paling tough lah. Apa yang paling teruk yang Datuk pernah kena? Paling tough kalau macam angkat gym apa semua tu kan. Angkat gym semua, saya masa tu umur baru 19 tahun kan. Semua dia suruh angkat half squat sampai 180 kilo. Kan kita basic angkat berat tak berapa bagus kan. Tapi dia sikit berat. Mula-mula dah berat lagi tambah lagi daripada 130 sampai 180 kilo. Lagi berat daripada badan sendiri. Lagi berat. Saya masa tu umur baru berat baru 60 lebih kilo je, 65, 67.
Dia suruh angkat sampai 180 kilo, gigil apa semua. Tapi ada yang bantu lah kan. Lepas tu dan aktiviti lain lagi semua kan. Agak berat. Semua berat-berat. So lepas tu dia punya fizikal lah tak tahan lah. Fizikal. Contoh kalau lari 400 meter kan. Lari 400 meter 8 kali. Tetapi dia nak timing dia. Timing 1 minit sampai 1:05. Oh. Kali 8. Kita bukan runner. 60 second sampai 65 second. Kali 8. Rehat 5 minit ke macam tu. Lari lagi. Mau tak tarik kaki. Tapi lah terutang budi kat dia orang kat tu Tapi bila dah menang apa semua kan. Kira macam syukurlah dengan dia punya latihan rejim gitu kan. Dia tahu macam mana nak buat. Macam mana. Dia tahu. They know how to create a champion. Sebab sebelum tu Malaysia tak masuk final Thomas Cup tu. Dah lama lah. Bila dia take over tahun 1988 tu, first time Malaysia masuk final. Dekat KL masa tu. Itu yang 88 final. 90 Hanjan take over lah. Hanjan dengan Yang final. 92 yang champion. Start 88 tu lah. Yang dia makan 4 tahun naik belum. Itu. Jangan Thomas Cup ni. Ya. Thomas Cup ni engkau cakap lah apa benda pun kat dalam dunia ni punya competition, tapi Thomas Cup ni dia ada macam satu prestige yang besar tu. Betul. Kan? Dia punya semangat patriotik, semangat itu kan. Sebab kalau individu kita main untuk diri sendiri semua memanglah untuk negara juga. Tapi kalau team event tu lagi lain lah. Rasanya lagi Nak pula dua sama. Macam tu. Kadang-kadang kalau dah last minute tu servis pun boleh gigil. Gigil tu kan? Kadang gigil. Gigil tu kan? Tapi dah lah, servis je lah. Itulah. Inilah bayangkan okay, dia biasanya akan single double dia main dah dua sama. Yang last double ni pressure. yang penentu dia ataupun single lah dia penentu dia. Memang semua orang tengah tumpu kat Datuk kau. pernah berada di kedudukan itu? Saya tak pernah. Oh, tak pernah. Saya tak pernah. Saya biasa first single, second single. Kau ni tu. Datuk tak first pernah. single. First Ada single. third single pun ada. Okey Datuk, apakah pesanan Datuk sebagai kira veteran dalam Toya lah engkau veteran. senior? Cuba panggil kau pelakon veteran kau nak? Orang lama lah senior. 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 Ada ke veteran? Veteran. Okey, sorry Okey Datuk. je, okey je. Senior. Okey, apakah pesanan Datuk yang kalau boleh tolonglah nak sampaikan kepada ahli-ahli sukan, pemain-pemain kita di luar sana yang budak-budak baru ni yang sekarang ni kalau nak naik dia orang pakai kadang-kadang pakai apps, pakai social media, sampai disiplin ke laut semua. Apa yang Datuk nak Bukan sampaikan? dalam badminton saja Datuk, dalam sukan. Dalam sukan. Ya, kalau seseorang tu nak betul-betul berkecimpung, betul-betul serius dalam sukan, tak kira sukan badminton ke sukan lain ke, yang paling penting terapkan disiplin diri dulu. Disiplin diri, lepas tu kita punya komitmen tu. Lepas tu dedikasi, lepas tu satu lagi target, nak sampai mana target tu. Tapi jangan cakap target nak sampai sini national, target nak sampai world class, tetapi cara training dia tak sampai kan. So dekat situ bila dah ada ciri-ciri macam tu, dia kena tahu fikir balik diri dia sampai ke mana. Lepas tu jangan bagi banyak alasan. Tak naik sebab itu, sebab ini, sebab itu. Jangan bagi alasan banyak. Yang penting Salahkan diri sendiri. Salahkan diri sendiri. Jangan salahkan orang lain. Kebanyakan semua atlet player semua salahkan orang lain. Itu tak betul lah, ini tak betul. Macam sendiri je perfect. Tengok diri sendiri. Tanggungjawab sendiri. Salah kat mana, nak improve kat mana, apa benda semua. Macam itu. Okey, tu dia. Nak berjaya bukannya senang Kalau dulu lagilah struggle, sekarang ni semua keselesaan disediakan. Kita hanya perlu disiplin, kata Datuk Rashid, disiplin, aim, target di ke mana arah tuju yang nak dibawa dan no blaming. Jangan salahkan siapa-siapa. Berjaya itu adalah usaha awak. Kalau kecundang pun kesilapan awak. Sebelum apa-apa yang kita ceburi itu cermin diri kita. Adakah kita ini memang suit dengan apa yang kita nak masuk tu ataupun tidak? Jangan disebabkan orang lain dia berjaya dalam bidang tertentu dan kita rasa kita juga boleh berjaya seperti orang itu. Tidak. Sebab Tuhan tu Maha Adil. Tuhan tu sebenarnya
masa kita kat dalam perut mak kita pun semua dah Tuhan dah aturkan dah. Tapi bila sampai masanya Tuhan bagi perkara tu, peganglah baik-baik. Macam Datuk kata tadi, training sebaik mungkin, disiplin apa semuanya, supaya kita dapat apa yang rezeki itu, ibarat rezeki pada kerjaya, rezeki yang Tuhan bagi pada kita. Dan Alhamdulillah, terima kasih juga Datuk, rezeki kami Datuk. Rezeki saya dengan Era dapat panggil Datuk untuk podcast kita, dan Datuk dapat kongsikan. Semoga Datuk punya perkongsian ini menjadi inspirasi untuk korang semua dekat luar sana dalam menyaksikan Hitam Putih Kehidupan. So jangan lupa setiap hari Ahad 9 malam kami akan bersama dengan anda di Suhan Channel juga AC Gas TV yang dibawakan oleh AC Gas TV dan Suhan Channel, dan dibawa oleh Tong Gas, AC Gas. Okey, jumpa kami minggu depan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. Bye-bye. Hitam putih warna darah